Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka, selamat bersahur, selamat berpuasa. Hari ni kita nak discuss pasal Real Madrid. 3 minggu lepas ataupun beberapa game lepas sahaja, elok Barcelona kalah 2-1 pada Girona. Elok Real Madrid leading table La Liga dengan 2 poin dekat atas dalam 1 minggu 2-1 pada Osasuna, 1-0 pada Getafe. Real Madrid kalah 2 kali berturut dalam Liga for the first time lepas sekian lama. Dan dalam 1 minggu juga Barcelona naik 4 poin atas table La Liga season ni. So lawan Getafe. Getafe set up back 5 dengan nama-nama utama diorang, Arambari, Luis Milla start, cuma Adrian Liso dekat sub, Borja Mayoral tak ada. Tak kisah sebab end of the day David Soria man of the match dengan buat 7 kali save. Imagine ke 7-7 orang target Real Madrid dalam match ni, semua di save-nya. Vini di repeat transition padu minit ke-12 dekat tengah. Masalahnya Vini solo 1 by 1 miss. Arda Güler roulette dalam box kena save. Sekali sebelum half time Getafe spam bola lambung dan macam Metacro, Tchouaméni yang 13 cm lagi tinggi daripada Arambari tu kalah header. Dalam waktu yang sama Satriano boleh buat volley padu pula dia. Satu-satunya gol match ni, itu dia. Real Madrid pegang bola 77% entire game. Real Madrid yang terbengkalai dekat belakang. Ada counter play yang sedap ditengok lawan Getafe ni. Ada satu tu, Rudiger dah header bola corner. Huijsen yang sepatutnya skor hujung gawang miss peluang semudah itu. Dan ini sebenarnya the worst match Huijsen semenjak join Real Madrid. Come on lah. Huijsen build up entire match. Asal bola nak naik ke atas je, dia pass ke opponent. Nak naik je, dia pass ke opponent. Banyak kali sakit kepala aku. Memang teruk benar. 1 by 1 dah cuba. Through ball baik sedap punya level pun dah cuba. Header depan gawang dah guna. Vertical cross typical Madrid punya goal scoring pun dah cuba. Rodrigo dah header create dekat tepi, tinggal sapu je miss. Tah berapa kali dalam game ni ataupun game-game sebelum Madrid cuma perlu sapu sahaja tak skor weh. Kebongokan apakah ini? Nak bawa lagi penyakit. Ketinggalan 1-0 dekat sejam. Dekat 20 minit terakhir Real Madrid waktu yang sepatutnya diorang kejar, build up tak lepas berkali-kali tu sudah satu dah. Dah satu hal lah, dia buat penyakit dah. Bersepah defend tu dah satu dah. Satu orang target je hujung-hujung. Haram ball betul. Overall Madrid memang deserve to lose. Dan aku perasan juga dalam beberapa minggu ataupun beberapa game lepas semenjak Vini skor, ada orang kata, oh Madrid tak ada Mbappe pun tak apa kan, Madrid sama je ada Mbappe ke tak ada ke. Nah, kalah bodoh member. Vini seorang jadi loner dekat depan. Memang mampu Gonzalo Garcia, dia tu stok pengacau dekat depan. So tak pelik dengan role dia yang kurang skor tu. Sebab kalau tak ada Gonzalo Garcia, Kang main direct sangat Kang, kau lagi sakit kepala, lagi tak ada sistem. Kau bukannya kaki spam corner kan. Valverde, Arda Güler, semua kaki create sahaja. Trend dengan cerita. Trend dekat Madrid tu dah macam trend zaman wakil MASD tau. Rodrigo tak start. Semenjak Rodrigo dapat balik form dia awal bulan 1 sampai ke sekarang, main boleh kira dengan jari berapa minit je Rodrigo main tiap-tiap game. Itu belum cerita Rodrigo injured. Rodrigo elok sekejap je lepas awal bulan 1 sampai ke sekarang dia jadi balik. Dan matematik Real Madrid bab scoring ni simple season ni. Selain Mbappe, cuma Vini dengan Bellingham je top scorer. Sekarang tengok Mbappe injured lutut, Bellingham hamstring. Ini buatnya lagi 1-2 game ditakdirkan Vini injured, makin ke dalam makin kelam lah Real Madrid. Banyak orang critical gila dengan Vini, tapi come on dalam banyak kali banyak run dah Real Madrid season ni, time orang lain tak step up, Vini step up. Dia seorang je hadap mampu tapi Vini pun takkan mampu seorang je kan, nak kena ada Mbappe juga. Dan sekarang ni reality untuk bulan 3 ni, daripada 3 orang yang menyumbang gol, semuanya gone. Masak Real Madrid. So untuk tahun 2026 ni, orang masuk tahun baru, azam baru kan. Dia tidak. Dia kalah Super Copa Hispana 3-2. Dia set Alonso, ambil coach baru, dah lah coach baru. Terus tersingkir Copa del Rey, kena 3-2 dengan Albacete. Tiba-tiba dia swipe down 4 poin secara sendirinya dalam masa 1 minggu. Tapi semuanya tak selesai di sini. Start minggu ni, bulan ni, ini antara bulan perasap air mata juga ni, kemungkinan pada Madrid ni. Okey, 2 game Liga latest dah bersapai dah 6 poin. Dah turun 4 poin beza. Rasa tak cukup di kita. Nah, weekend ni time-time Madrid tak ada Militao, Asensio, Camavinga, Ceballos, tak ada Bellingham, tak ada Mbappe. Madrid jumpa lagi Celta Vigo yang beat diorang 2-0 Disember hari tu. Dan kalau kau nak tahu, Celta Vigo tu dah sebulan undefeated tau, semua competition. Dan Madrid takkan nak kalah lagi. Lepas Celta Vigo terus main first leg lawan Man City. Lepas first leg lawan Man City tu terus jumpa Elche. Dan kali terakhir Madrid jumpa dengan Elche bulan 11 hari tu, kau tengoklah apa jadi.
balik, draw 2-2. Selepas LC, dia main balik second leg lawan dengan Man City. Kalau let's say first leg Jahanam lawan Man City, second leg tu nak jadi apa? Jadi bodoh lah. Dan tanpa segan silu, terus tunggu Atletico Madrid yang tengah superb dekat tepat sendiri. Cantik. Kau bayangkan La Liga lawan dua tim yang pernah drop point baru ni, lepas tu 2 leg dalam UCL lawan dengan Man City, lepas tu terus ke Atletico Madrid. Engkau nak jadi apa? Last time Madrid main dalam Liga lawan Atletico, berapa pula kalahnya? 5-2. Masak random map Madrid bulan raya ni. Jadi untuk avoid total washout entire season ni, nak avoid trophyless, bulan 3 ni lah penentu dia untuk UCL, untuk nyawa Liga. Benda tinggal 2 competition je lagi. Tapi ingat balik, belum stop di situ lagi Bab UCL ni pun satu hal juga. Let's say Real Madrid ditakdir lah kan, beat Man City round 16. Okay fine, diorang masih kena jumpa Atalanta ataupun Bayern dekat quarter. Of course lah Bayern favourite, dan Bayern entire competition cuma pernah kalah 2 kali je season ni. Kau gila apa? Buatnya lah kan Madrid pass Man City round 16, pas Atalanta, Bayern dekat quarter final UCL. Semi final nanti tetap kena jumpa sama ada Galatasaray, Liverpool, Chelsea ataupun PSG. Cantik. Last time jumpa Liverpool kalah bodoh 1-0 walaupun Liverpool tengah bebai waktu tu. Last time jumpa PSG dalam Club World Cup kena tendang 4-0, Madrid kena woi. Zaman Alonso. Dan selain daripada form tali barut dan sebagainya, Madrid punya krisis hospital ni pun sebenarnya spesies Spurs juga dia. Dah 3 tahun dia cycle nama-nama yang sama je, tak habis-habis injured. Main sekejap injured, main satu game injured, kadang-kadang main 10 minit pun terus injured. Militao, Ketua, Alaba semuanya ACL curse. CDM utama dua-dua cycle injured. Si Tchouameni dengan Kamavinga sama je spesies injured dia. Sama. Lepas 8 player Madrid yang masih lagi terjebak dalam cycle hospital yang sama semenjak 3 tahun lepas. Nak jadi apa Mat? Sebab tu aku cakap, untung kau ada Mbappe. Sebab memang Mbappe je penyelamat maruah Madrid tu semenjak dia sampai hari tu. Lepas tu dalam waktu yang sama, dah lah kau sign Mbappe tu percuma kan. Kau bayar gaji bonus dia saja. Lepas daripada tu, Perez nak sekarang ni squad yang kecil, senang manage. Dia nak squad yang level senipis bawang tau sekarang. Lepas je daripada Nacho, Lucas Vazquez, Modric, Toni Kroos, Benzema, Asensio, Joselu gone daripada kelab, Madrid hilang season player yang boleh masuk time-time crucial tau. Dan itu yang kita nampak jadi krisis sekarang ni. Bak kata Mourinho lah, this is the investment from the past. Kerosakan dia pun from the past. Last season walaupun menang UEFA Super Cup, menang FIFA Intercontinental Cup, Real Madrid drop ke semua 4 trofi sepatutnya. Super Copa Hispana second, Copa del Rey second, UCL setakat quarter final kena dengan Arsenal, La Liga second. Semenjak 2010 cuma 3 kali je tau Madrid pernah trophyless dalam satu season. And later season 2021 zaman Zidane sewaktu Covid, dalam tempoh 16 tahun cuma 3 kali je trophyless. Dan untuk rival sejati, Barcelona remaining fixture season ni, Barcelona malam ni terpaksa mempas bulan nak kejar balik defisit 4 ke 5 gol lawan Atletico Madrid. Weekend ni jumpa Bilbao and then Newcastle dalam 2 leg round 16 UCL. Terus ke La Liga, fight lawan Sevilla yang beat diorang 4-1 bulan 10 hari tu. Naik April nanti, Barcelona jumpa Atletico lagi. Mei kita still ada El Clasico lawan Real Madrid sebelum final day of the season menentang geng-geng Anthony Betis yang kalah cuma 5 kali je entire season ni. So sekarang ni position title Real Madrid sejujurnya over to you Barcelona. Hanya Barcelona sahaja yang mampu drop dan naikkan Real Madrid as champion. Dan dalam waktu yang sama, hanya Real Madrid yang mampu drop macam gini dan naikkan Barcelona as champion La Liga season ni. Untuk UCL macam aku cakap tadi seawal lagi 4 game je kita bakal tahu nasib Real Madrid. Tengok pada situasi sekarang, memang aku anggap Madrid ni trophyless dah season ni. Kecuali Mbappe, Bellingham ada dan sihat semula. Kecuali Vini tu jadi survivor, Valverde yang dah memang langsung tak reti injured, Rodrigo biasanya dia ni big games player, so belum tahu. Kalau nak cerita pasal ada gula ni, dia ada X factor dia tau. Dia memang baik, tapi dia tetap kena ada Mbappe kat atas padang tu untuk si gula ni menggula. Untuk season ni overall, Real Madrid terlampau inconsistent, heavy reliant pada front foot superstar. Backline kadang-kadang membongokkan diri, lagi-lagi bila Raul Asensio ada dekat situ. So ni nak menjawab ni, untuk aku yes, ikut mata kasar, ikut situasi, Madrid akan trophyless season ni. Tapi based on apa yang jadi season ni, dekat situ je aku bagi peluang Madrid menang Liga cuma 25% je buat masa sekarang. UCL sebelum match lawan Man City, bila Mbappe, Bellingham tak ada, cuma 5% chances je Madrid untuk
untuk ke final UCL season ni. Dan trophy list percentage aku bagi pada Madrid untuk bulan 3 ni, kau tengok baru bulan 3 70% diorang akan trophy list. Kalau ambil daripada segi fakta, daripada segi penelitian aku, dan ditambah dengan geram punya pasal, memang saja aku letak expectation trophy list seawal ini. Walaupun aku tahu Barcelona tu pun anytime dia boleh biol juga tu, sama je dalam liga dan sebagainya. Tapi untuk membakar jiwa, aku lagi rela expect trophy list. Selebihnya kita tengok apa yang jadi. Macam mana pun, hujung sama ni Perez kena sign juga player lagi. Aku dengar cerita ada rumours nama Madrid nak sign, dan ini rumours yang agak strong juga. Belakang nama Schlotterbeck naik, aku suka gila. Tengah player macam Vitinha dan macam level bulatan kewajipan untuk pastikan technical tengah yang hilang dulu, macam Modric, Kroos dulu ada semula. Sebab bukan apa, nak harapkan trend punya technical dekat bahagian tengah, trend dekat Rebek dah macam bukan trend lah. Trend aku tengok sekarang lagi budak sekolah daripada budak sekolah. Dan walaupun Real Madrid tu sebenarnya boleh je sign satu player ni, ada sebenarnya satu player Korea tu yang bagi aku memang level dia lain macam sikit. Sebab bukan apa, untuk solusi depan buat masa sekarang emergency sebenarnya, kalau nak sign Lingard tu boleh je. Tapi tak lepas dah lah. Pasal Lingard sekarang ni dia dah ikut jejak langkah siapa tau? Dia ikut jejak langkah Ronaldo Jambul dulu. Sign dengan Corinthians pula dia sekarang ni. Dah lah sign dengan Corinthians. Lingard sekarang ni pakai jersey nombor 77. Lagi Cristiano daripada CR7. Ronaldo ada satu je 7. Tapi Lingard dekat Corinthians sampai jadi berapa? Double 7. Dah macam ketua geng double 7 dah dia. Apa pun tak boleh. Mat Lingard punya pandangan, gasak dia lah. Guys, komen dekat bawah apa pandangan korang pasal Real Madrid season ni. Dan adakah dalam La Liga tu Barcelona bakal terplay out lagi lepas ni? Itu pun boleh jadi juga tu. Mana-mana yang baru tengok Forest video, make sure korang tekan subscribe button dekat tepi tu, like, share. I'll see you in the next video. Aku Bro Hans. Thanks for watching.